Assalamualaikum. Ini cara nak guna rem ni pula. Rem motor ni dekat lori. First, letak rem dekat lori macam ni. Okay, letak macam ni. Kemudian pada rem ni dia ada tali merah. Tali ni guna dia, korang cari kat mana-mana yang korang boleh ikat. Kalau nak cangkuk macam ni pun boleh. Okay, letak rem, kemudian ni tekan ni, tarik tali. Okay, dah tarik tu. Kenapa kita buat macam tu? Supaya bila tarik motor, nampak? Bila motor tarik rem ni ke belakang, dia takkan jatuh. Okay, macam tu. Tengok, bila tertarik ke belakang. So, rem ni masih kat sini. Motor pun boleh tarik selamat sampai atas. Ok, sekarang saya dah halih tali ni ke belakang ni. So, nampak? Saya tarik ketat rem kat situ. So, saya tarik rem. Contoh, saya tarik rem. Ok, rem masih kat situ. Dia takkan jatuh. So, korang cuma perlu kontrol motor je bagi naik selamat sampai atas tu.